Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kepada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan butang lonceng. So, video kali ni aku nak buat pasal bilik gaming. Jom kita tengok. Okay, sebenarnya aku buat bilik gaming ni disebabkan aku baru berpindah rumah masa raya ke-7 itu, jadi baru sempat nak rakam semua. So, nak dipendekkan cerita, banyak jugalah total cost habis waktu pindah, daripada segi lori, daripada segi deposit rumah, and then beli barang-barang kelengkapan semua. So kepada sesiapa yang berminat untuk memberi barang-barang kelengkapan seperti bilik yang aku tunjukkan ni nanti, boleh tengok dekat description kat bawah tu, sebab itu adalah harga yang paling rendah aku dapat dan kualiti yang paling terbaik. Dekat rumah ni ada 5 bilik, jadi satu bilik aku buat store, satu bilik untuk aku buat gaming, bilik gaming, and then 3 bilik adalah kosong. Satu bilik aku lah, master bedroom. Bagi aku relevan lah dengan harga yang aku dapat kat sini, kawasan ni, dan selesa. Mana yang sempat aku rakam, aku akan rakam. Sebab biasalah kita kalau buat kerja, kadang-kadang kita tak sempat nak shoot sana shoot sini. Aku jimat kos disebabkan satu, aku buat meja sendiri. Tapi ada je meja murah dalam 100 lebih apa semua. Tapi tak, yang ni aku ambil daripada bilik studio lama aku dekat belah rumah lama, and then aku bawa balik ke sini dan aku modify jadi lain balik. So, jom saksikan. Bye. 346 menit kemudian. Ini kita nak buat bilik ni sebagai bilik gaming. Okay. Mungkin boleh buat bilik studio juga, tapi kali ni saya nak buat bilik gaming. Papan ni kalau perasan ada dalam satu video saya buat studio room. So papan ni saya ambil, yang ni saya malah nak potong sebab nanti dia ada function dia ni bila ada lubang situ. So nanti saya akan wrap semula benda ni, and then kaki saya pakai besi je. Nak jimat kos, sebab kos pindah rumah woi tinggi. Lampu yang ni dah siap. Tadi meja aku buat, meja ni aku wrap je. Okay, kejap lagi kena lock balik ni sebab kena abuk. Okay, yang ni dah siap dah. Tu pun nak kena tampal bagi tak nampak cacat. So after this, kita nak pasang monitor. Monitor lagi 2 tak sampai. So yang ada sekarang ni XC34. Aku beli model yang sama, lagi satu 22 inci kot. And then ni tripod. Ni bukan. Yang ni untuk dia punya soundbar. Kursi gaming lah payah sangat sebut. Yang ni satu lagi ni, ingat nak tahu atas ni, tapi I'm not sure. Kalau rajin manjat aku panjat. So yang ni lampu untuk monitor, plug, and then tengok je lah. Aku akan pasang sikit demi sikit. Nanti dah siap satu part, aku buat video. Satu part aku buat video. Sebab kalau aku nak rakam itu, aku seorang, jadi aku tak sempat nak buat video yang daripada A sampai Z lah. Cuma dah siap pasang, okay, aku taruh. Dah siap pasang, aku taruh. Macam tu lah. So setelah siap pemasangan, punya apa pula tu? Kipas. Setelah siap pemasangan monitor, yang ni ada 2 tahu apa orang panggil stand. Tunggu barang sampai, nanti kita akan pakai ni. Kita akan pasang ni semua ni kita akan pasang. Okay. So dah siap pemasangan untuk monitor and then untuk rock gaming. Kebanyakan aku beli dekat Shopee. Serius, malah nak pergi kedai. So kejap lagi kita sambungkan satu lampu untuk studio, and then kursi gaming. Let's go. So masih dalam proses lagi. Maybe kat situ ada something, mungkin ada pasang kapet, I'm not sure. Yang sini pun belum pasti lagi, banyak lagi. So stay tune. So yang ni dah sampai 2. So penambahan dia aku beli kat kedai RM2 je ni untuk dimakan kos. And then lampu LED pun dah sampai, aku dah set up. Ni pun kat kedai RM2 untuk jimatkan kos. Macam biasalah. Akhirnya PC aku siap. Jom kita tengok dia punya result. Jangan lupa juga kapet. Kapet ni aku beli kat Shopee je. Ini kapet lama.
Jom. Not sure jadi ke tak, tapi rasa tak cukup ni. Sebab kalau banyak maybe baru akan kedap. Ni sikit tak kedap. Masalah ukur. Tengok bilik kurang sanci. So, tak apalah. So, aku rasa lepas ni aku nak kena tambah lagi. Maybe belah sini dia baru okey kot. Still gemilang takbir di subuh hari.